Dia jutawan, lepas tu dia sengaja jadi gelandangan. Nama dia Mike Black. Dia nak buktikan satu benda je. Kononnya nak berjaya hanya perlukan skill, disiplin dan hasil. Tahun 2019, dia lepaskan rumah, simpanan dan any backup plan dia. Start hidup dengan 3 benda je. 100 USD, phone, apa yang ada di badan dia. Target dia hanya satu. Dia nak dapatkan USD 1 juta dalam masa 1 tahun. Awal-awal memang nampak jalan. Cari barang free, jual dekat orang. Jadi orang tengah, cari servis, cari orang yang nak gunakan servis, dia linkkan. Dan peringkat awal, dia start boleh buat income. Tapi tak lama lepas tu, reality datang. Dia start tak cukup tidur. Dari situ dia start sakit gigi, sakit belakang, letih dan badan yang rosak menjadikan fikiran kita pun rosak. Waktu tu dia hanya fikir tentang survival. Semua strategi yang dia pernah ada dalam kepala dah tak berguna dah. Visi jangka masa panjang dah jadi tak relevan. Dan segala keputusan yang dibuat adalah atas faktor tertentu. At the end, lepas 10 bulan, dia pun give up. Disebabkan level stres dia menyebabkan dia dapat penyakit autoimmune disease. Dan impian 1 juta dia pun habis. Ini adalah pengajaran yang besar untuk semua. Bukan semua orang di luar sana yang gagal adalah kerana mereka malas. Ramai orang gagal kerana tidak ada kestabilan hidup. Kesihatan, ruang untuk bernafas, support, kabel, semua rezeki ni datang daripada Allah. Dan kita manusia hanya mampu untuk berusaha tanpa ada jaminan kita akan berjaya.